Video hari ni gang, aku nak tunjuk dekat korang beza Rode Yamato Samurai V3 yang terbaru 2026 10 kaki dengan 7 kaki. Kalau sebelum ni guys, kita punya keluaran 7 kaki saja. Tahun 2026 ni kita buat yang 10 kaki guys. Jadi dekat sini guys, aku nak tunjuk beza dia. Kita nak cerita pasal dia punya pros dengan dia punya cons. Jadi untuk pros dia ada 4 benda yang aku nak cakap, cons dia ada 1 saja guys. Jadi untuk 10 kaki ni guys, spek dia panjang 10 kaki, sinker dia ada 2 guys. Dekat sini korang boleh pilih, korang boleh ambil 0.5 which is 500 gram hingga 1.5 kilo ataupun 1 kilo hingga 2.5 kilo, bergantung dengan korang punya batu. Dan section rod untuk yang 10 piece ni dia center joint, 2 piece center joint. Kenapa kita buat center joint? Kejap lagi aku ceritalah. Jadi guys, untuk harga dia guys 900 saja, harga boleh nego. Jadi untuk pros dia guys, kalau korang pakai yang 10 kaki ni, dia berbeza guys dengan korang pakai 7 kaki. Cuba korang bayangkan korang punya kawan sebelah pakai 7 kaki, korang pun pakai 7 kaki, tiba-tiba hanyut ke belakang. Kalau hanyut ke belakang, mungkin akan kacau korang punya perambut, kacau korang punya mata. Tapi kalau kawan korang pakai 7 kaki, korang pula pakai 10 kaki, confirm tak kacau angle lain lah. Dia 10 kaki dia panjang sikit guys, memang beza sikit. Lepas tu itu satu. Dua guys, kalau korang pakai yang 10 kaki ni, umpan korang boleh hanyut jauh. Jadi hasil korang pun lagi mantap guys. Korang boleh cari mana-mana spot pun. Kalau korang nak pergi depan ke, belakang ke, kiri ke kanan ke, senang je guys, tak ada masalah. Itu dia punya pros untuk yang 10 kaki ni. Bila dia panjang tu memang tak kacau angle lain. Lepas tu hasil korang pun boleh lagi banyak lah. Lagi satu guys, 10 kaki kita ni guys, dia punya bending memang cantik. Kebanyakan average 10 kaki electric punya rod, dia orang punya bending tu bentuk C guys. Full dia punya blank tu semua bentuk C. Tapi kita punya rod yang 10 kaki V3 ni guys, kalau korang tengok contoh aku tunjuk ni, dia punya bending depan saja guys. Bahagian depan saja dia punya bending. Jadi bending dia memang sangat-sangat cantik. Korang punya rod pun kalau korang pakai batu, tak adalah dia bentuk C. Jadi bending dia memang cantik lah kalau korang pakai yang 10 kaki ni. Tak kisah 1.5 ke 2.5 ke, kalau korang pakai bending dia masih depan saja. Belakang dia, sebab tu kita tengok kat sini dia tebal. Beza dengan yang 7 kaki. 7 kaki korang tengok nipis je. Yang 10 kaki korang tengok betapa tebalnya. Sebab apa? Kalau korang belajar dulu kat sekolah, lagi panjang lagi beban. That's why kita buat dia lagi tebal sikit. Dia nampak bulky. Itu cons dia lah. Cons dia ataupun dia punya keburukan dekat sini, dia punya body lah. Body dia agak tebal kalau korang tengok kat sini kan. Dia tebal sikit. Berbeza dengan yang 7 kaki. Korang tengok sebelah-sebelah. Nampak tu? Dia lagi tebal yang 10 kaki ni. Sebab lagi panjang, lagi beban. Jadi sebab tu kita buat dia tebal. Korang tengok beza dia, memang tebal. Tapi itu korang tengok tebal, tapi hasil dia kalau korang pakai 10 kaki ni lagi mantap lah. Hasil korang memang pecah tong kalau korang pakai. Nak cari ikan mana-mana spot pun lagi senang. Dan harga dia pun tak jauh beza guys. Kalau yang 7 kaki ni dalam 700, yang ini 900, harga boleh nego. 10 kaki 900 saja, harga boleh nego. Dan kenapa kita buat 2 piece guys, center joint, sebab senang korang nak bawa. Kalau korang pakai yang butt joint 10 kaki, memang pisang guys korang nak bawa. Lepas tu dia punya material masih sama lah. Depan ada luminous white tip, masih sama macam 7 kaki. Waktu malam dia bercahaya. Cincin dia menggunakan stainless, chrome gold stainless steel. Lepas tu dia punya real seat dia masih sama, ada double lock bawah ni. EVA dia pun masih sama. Bezanya yang 7 kaki butt joint, yang 10 kaki center joint. Jadi kalau korang rasa nak berbeza sikit, tak nak kacau angle-angle lain, nak hasil lagi banyak, nak bending yang cantik, korang pakai yang 10 kaki V3 ni guys. Korang boleh dapatkan dekat Orchid Tackle and Aquarium Kelang, boleh datang kedai. Ataupun kalau korang nak beli kat Beg Orange pun boleh. Korang cari je Orchid Tackle 88, cari Rode Yamato Samurai V3 yang 10 kaki guys. Jadi harga dia 900 saja. Kalau korang berminat nak beli, boleh screenshot whiteboard ni, DM kita sekarang ataupun terus datang kedai kita. Kita pun boleh post satu Malaysia. Berminat korang DM je.